استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat datang ke rumah dia dan dapat tunaikan perintahnya yang paling agung dan paling utama dengan cara yang paling dia sukai. Jadi kita dapat datang ke surau ni dan kita dapat tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Ini adalah nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita kena syukur dan kita kena doa supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih dan kekalkan kita dalam kebaikan ini sampai bila-bila insya-Allah. Dan kita sambung muzakarat kita masih lagi pada fasal yang pertama pada menyatakan tentang mata. Firman Allah Subhanahu wa taala: "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Artinya, bersabda olehmu wahai Rasulullah bagi sekalian beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian, ini memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan yang akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Faham? Agak-agak faham tak? Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu. Qul. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman.
dari kalangan umatmu. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Hendaklah mereka merendahkan pandangan mata mereka dan memelihara faraj kemaluan mereka. Dalam ayat ni, Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan jawab. Sedangkan ada perintah sebelum jawab tersebut. Dalam kaedah bahasa Arab, dia akan ada fi'il amar, kata arahan. Dan setiap fi'il amar mesti ada jawabnya. Selalunya kita jumpa dalam Al-Quran ke ataupun dalam kitab-kitab Arab ataupun dalam hadis, mereka mendatangkan fi'il amar. Didatangkan fi'il amar tapi jawabnya tak ada. Jawabnya tak ada. Jawab itu ditakdirkan. Jawab itu ditakdirkan. Hanya kalau Allah Ta'ala perintahkan, hendaklah aqimus salah, hendaklah kamu mendirikan salat. Jawabnya, maka jawabnya nanti, nescaya mereka akan fayuqimunas salah. Bila dia perintahkan, maka mereka pasti akan buat. Tapi kadang-kadang dalam Al-Quran, Allah Ta'ala datangkan jawapan. Mereka akan merendahkan pandangan mereka. Tiba-tiba ada jawab. Jadi kita takdirkan dia punya perintahnya. Hendaklah mereka merendahkan pandangan mata mereka. Bahkan kalau ikut terjemahan pengarang ni, bukan lagi merendahkan, memejamkan mata. Nampak perkara yang tak dibenarkan, yang diharamkan daripada kita melihat perkara tersebut, bukan lagi rendah, pejam, tutup mata terus. Jangan tengok terus. Jangan tengok terus. Jadi Allah telah perintah, udud absarahum, dalam mereka semua merendahkan pandangan mata mereka. Yaghuddu absarahum. Niscaya kalau kamu perintahkan kepada mereka supaya mereka merendahkan pandangan mereka, memejam, menutup mata mereka, maka nescaya pasti mereka akan tutupkan pandangan mata mereka itu. Dan hendaklah kamu memerintahkan kepada mereka supaya menjaga kemaluan mereka. Perintahkan kepada orang-orang beriman supaya menjaga kemaluan mereka. Nescaya mereka akan menjaga kemaluan mereka daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman. Allah Taala beritahu dalam ayat ini tentang sifat orang yang beriman. Apa sifat mereka? Apabila diperintah, mereka pasti akan buat. Apabila diperintah, diberikan perintah kepada mereka, nescaya mereka akan melaksanakan perintah tersebut. Ini sifat orang yang beriman. Kita tengok diri kita macam mana. Bila berdepan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adakah apabila kita berhadapan dengan perintah tersebut, kita terus melaksanakannya ataupun kita berdolak dalih? Kita akan fikir cara macam mana supaya benda tu boleh buat tapi macam tak salah. Kita buat tapi macam tak bersalah. Ataupun yang lagi teruk, dia lawan terus. Dia lawan terus. Kita tengok kita duduk yang mana. Sifat orang beriman, diperintah terus taat. Diperintah, dia terus taat. Jadi kalau perangai sebaliknya, kita faham sendiri dengan cari helahnya, cari trik supaya nampak macam boleh buat satu keadaan manusia ni. Benda tu dia larang. Tapi dia cari helah, cari kaedah supaya buat tapi nampak macam tak bersalah. Memang dalam syarak ada masa-masanya diberi keuzuran. Diberi keuzuran. Contohnya, kita dah tak ada makanan.
Yang ada dekat kita ni daging babi bakar je. Lain tak ada dah. Jadi syarak mengizinkan kita makan. Kalau tak makan, mudarat. Apabila tak makan, kita akan dapat mudarat. Dan boleh makan banyak mana? Sekadar menghilangkan kemudaratan tersebut. Sekadar untuk menghilangkan kemudaratan tersebut. Tu je. Memang ada keuzuran dibolehkan. Jadi kita pula cari macam mana trik supaya buat pun macam tak salah. Buat macam tak salah. Habis kaedah, habis cara dia cari. Ini sifat orang munafik. Sifat orang kafir macam mana pula? Dia lawan terus. Dia lawan terus. Jadi kita tengok kita duduk dekat mana. Jangan tengok dekat orang. Jangan tengok dekat orang. Kita cari salah kita. Tengok kita ni duduk yang mana. Kalau kita tengok dekat orang, kadang-kadang orang jadi makin baik, kita jadi makin teruk. Setengah masa, setengah keadaan, punya kita beria sibuk kaji pasal buruk orang, jadinya lama-lama kerana kita cari buruk dia jadi makin baik. Tapi kita pula jadi makin rosak. Yang tu takut. Kalau dua-dua jadi makin baik, alhamdulillah. Takutnya sekarang orang makin molek, kita makin teruk. Itu bahaya. Jadi benda-benda macam ni, kita jangan tengok pada orang. Kita tengok pada diri kita sendiri. Dan setelah Allah Ta'ala perintahkan perkara tersebut, Allah Ta'ala buat penegasan. Zalika azka lakum. Demikian itu. Apabila melihat perkara-perkara yang haram, pejam, tutup mata, rendahkan pandangan mata. Dan pelihara kemaluan kamu daripada perkara-perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perbuatan kamu memelihara, menjaga mata dan kemaluan kamu, azka lakum. Lebih baik, lebih bersih, lebih elok untuk kamu. Innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala khabir, maha mengetahui. Dekat sini pengarang terangkan apa maksud khabir tu. Khabir ni apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segala amalan batin kamu, amalan perbuatan-perbuatan kamu yang tersembunyi, sama macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui amalan kamu yang zahir. Perbuatan kita yang kita buat konon-kononnya kita buat secara sembunyi-sembunyi. Macam orang tak tahu. Allah Ta'ala beritahu yang itu pun Allah Ta'ala tahu sama macam kalau kamu buat terang-terangan. Ataupun kamu buat maksiat dalam hati kamu. Buat ada fikiran, ada lintasan yang tak baik. Maka perkara tersebut dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama macam kalau kamu ungkapkan terus perkataan tersebut. Tak ada beza. Setiap perbuatan kita yang tersembunyi ataupun yang nyata di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kedua-duanya sama. Tak ada beza. Yang sembunyi Allah Ta'ala tahu serupa macam yang zahir. Yang zahir tu memang terang-terang dah nampak. Bima yasna'un, dengan apa-apa sahaja yang kamu kerjakan. Adapun pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat 3 perkara kepada kita, berikan 3 perkara kepada kita. Pertama, ta'lim. Allah Ta'ala ajar kita. Nampak maksiat, tutup mata. Kemaluan, jaga jangan sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ta'lim. Zalika azka lakum. Setelah Allah Ta'ala ajar, Allah Ta'ala beritahu apa pula faedah dia.
Dua perkara ni kalau kamu buat itu sangat baik, sangat elok, sangat bagus untuk kamu. Itu khabar, pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Setiap perkara, setiap maksiat yang kamu lakukan secara sembunyi pun Allah Subhanahu wa taala tahu, sama macam dalam keadaan yang zahir. Tak ada beza. Jadi jangan kita buat maksiat kita rasa kita selamat. Memang secara zahirnya tak ada orang nampak. Secara zahirnya tak ada orang nampak, tapi secara hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi perbuatan kita tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah taala tahu apa yang kita lakukan, nescaya Allah Subhanahu wa taala juga Maha berkuasa untuk ambil tindakan. Untuk ambil tindakan ke atas kita. Sama ada Allah Ta'ala nak azab kita atas dunia ni lagi, ataupun Allah Ta'ala simpan di akhirat ni. Jadi dalam ayat ni, satu ayat yang ringkas, tapi di dalamnya ada 3 perkara. Ada pendidikan yang sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ta'lim, ada ikhbar, ada juga tambih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka adapun mengajar adab itu, maka firman Allah Ta'ala, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Yang dikatakan mengajar itu pada ayat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Jadi pada ayat tu Allah Ta'ala ta'lim, ajarkan adab kepada kita, iaitu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya, dan dengan ini kata apa? Bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Ini dalam ayat ni, potongan ayat ni yang saya beritahu tadi, Allah Ta'ala ajar kita, mata kita jangan memandang perkara-perkara yang tidak halal dipandang. Itu dengan perkataan ini Allah Ta'ala menyuruh hamba-Nya dengan berkelakuan yang baik. Berkelakuan yang baik. Mata kita jangan tengok cari buruk orang. Jangan nak tengok aurat orang. Jangan. Itu kelakuan yang baik. Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Dan kemaluan ni pula dijaga jangan sampai melakukan kerja yang diharamkan, yang tidak halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai dan patut dia dimurkai dan disiksa, dan ada pun memberitahu. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Itu menjunjung, menganggung, mengangkat, memuliakan perintah Tuhannya. Dan itu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala telah perintah, sepatutnya menjadi kewajipan ke atas kita untuk mentaati perintah tersebut. Dan jika tiada, maksud jika dia tidak taat, jika dia tidak menjunjung perintah tersebut, nescaya adalah dia jahat, bukan orang yang baik. Bila Allah Ta'ala dah perintah, dia langgar, maka orang macam ni tak layak dah panggil orang baik. Maka dia sebenarnya orang yang jahat.
Jahat perangai. Bila dah perangai dia jahat, apa patut berlaku? Patutlah ia itu dimurkai. Allah Ta'ala murka kepadanya. Diseksa. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Dimurkai dan diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pun memberitahu, maka firman-Nya, bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faras itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Maksud azka. Azka ni maknanya satu membersihkan. Membersihkan. Yang kedua maksudnya mengembangkan. Ni azka, zaka, yuzki, zakatan. Zakat yang kita keluar. Maksud zakat ni, dalam zakat tu apa makna dia? Menyuburkan. Secara zahir, amalan kita buat zakat ni, kita mengeluarkan harta kita. Kita ambil duit dalam poket kita, kita keluarkan bagi orang. Seolah-olah kita telah mengurangkan harta kita. Tapi hakikat sebenarnya zakat ini, dia adalah mengembang. Dia menambahkan lagi. Sebab tu kat sini dia terjemahkan, azka, satu lebih baik. Lebih bersih. Yang kedua, lebih menambahkan. Dua ni adalah makna bagi perkataan azka. Lebih baik, lebih bersih dan lebih menambahkan. Maknanya hari ni, bila kita pelihara mata kita daripada memandang perkara yang haram, kita jaga faras kemaluan kita daripada perkara yang haram, secara zahirnya kita nampak seolah-olah kita ni macam dah rugi nikmat dunia. Keseronokan dunia macam dah rugi. Tak tengok orang tu, tengok orang macam ni. Rugi tak nak tengok. Rasanya tak. Secara zahirnya nampak macam tu. Orang tu cantik lah kau tengok. Ruginya kau tak tengok. So, orang cakap macam tu kan. Ruginya kau tak tengok. Tu kereta musuh kereta lawa tu. Kau tengok. Ruginya kau tak tengok. Secara zahirnya nampak macam kita telah kerugian. Dunia lah. Tapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala beritahu azka. Dia lebih menambahkan. Kita tak rugi pun sebenarnya. Dekat mana tambahnya? Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana cara Allah Ta'ala nak tambah, nak bagi lebih, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faras itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi dengan kita pelihara mata kita pelihara kemaluan kita, perbuatan tersebut lebih membersihkan hati kita. Setiap dosa yang kita buat, satu dosa kita buat akan ada wujud satu titik hitam dalam hati kita. Apabila kita bertaubat, titik hitam itu akan dibersihkan, hilang. Tapi andai tak bertaubat, bahkan makin banyak maksiat buat, makin banyak, maka titik hitam itu akan makin bertambah. Makin bertambah lama-lama, kata ulama, hati itu akan hitam legam dan berkarat keras. Berkarat macam keras macam batang kayu. Kalau dibengkokkan dia akan patah. Jadi dengan kita memelihara pandangan mata kita, kita memelihara kemaluan kita, hati kita, dosa kita dibersihkan. Dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menambah kekuatan kepada kita untuk lebih melakukan kebajikan, lebih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita, apabila kita dapati diri kita ni payah nak melakukan kebaikan, payah nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena bertaubat, kena beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda kita ada buat dosa. Kita ada buat banyak dosa, sehingga kan kerana dosa tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala halang kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi perkara pertama kita kena buat apabila kita tidak dapat melakukan ketaatan,
Perkara pertama kita kena buat, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun menakutkan, ini memberi ancaman. Maka firman-Nya bahawasanya Allah Taala sangat mengetahui ia akan batin. Barang yang mengerjakan kamu akan dia, seperti mengetahui ia akan zahir. Jadi ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah pada ayat wallahu khabirum bima yasnaun. Allah Taala beritahu innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui batin perbuatan kamu yang tersembunyi, sama macam Allah Ta'ala mengetahui perbuatan kamu yang zahir. Ini ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beritahu apa dia? Dekat mana sekalipun, terserok, tersembunyi macam mana sekalipun kita buat maksiat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat-sangat mengetahui perkara tersebut. Tak tersembunyi sedikit pun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka selagi membalas ia akan dia. Apabila Allah Ta'ala mengetahui perbuatan kita, sama ada yang baik ataupun yang buruk, kita lakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, semua itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalasi perbuatan tersebut. Kalau perbuatan yang baik akan dibalas dengan baik. Kalau perbuatan yang buruk akan dibalas dengan buruk. Seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW pernah menceritakan tentang satu orang lelaki daripada Bani Israel. Dia ni berkeinginan untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka pada satu malam yang pertama, dia telah keluar daripada rumah dia dengan membawa barang sedekah. Harta yang dia nak sedekahkan. Tengah jalan dia tu jumpa satu orang wanita. Nampak macam orang susah. Maka dia pergi jumpa wanita tu, dia bagi barang tersebut kepada sedekah ada tu kepada wanita tersebut. Bila pagi esok bangun tidur, pergi pasar, pergi cek barang pula apa semua, orang dekat pasar bercerita, malam tadi satu orang wanita pelacur telah diberi sedekah. Lelaki cakap, dia kata, ya Allah, aku serahkan segalanya padamu. Tapi dia tak kecewa. Malam kedua dia keluar dari rumah dia, bawa juga satu bungkusan sedekah dia. Bagi pada satu orang lelaki. Bangun pagi esok kecoh kata, malam tadi satu orang pencuri dapat harta sedekah. Semalam pelacur, hari ini pencuri. Dia bercakap, ya Allah, semalam pelacur, hari ini pencuri. Tapi tak apalah, aku serahkan segala-galanya kepadamu. Dia keluar pula malam ketiga, pun bawa benda yang sama. Bawa barang, harta untuk diberi sedekah. Dia bagi pada satu orang lelaki. Pagi esok, kecoh dekat bandar, orang kata, malam tadi satu orang kaya dapat sedekah. Orang kaya terima harta sedekah. Dia kata, ya Allah, hari itu pencuri, hari itu pelacur, semalam pencuri, hari ini orang kaya pula, ya Allah. Tapi Allah Ta'ala tahu niat dia. Malam tu dia bermimpi. Kamu bagi harta sedekah kamu pada pelacur. Malam tu wanita tu tak pergi melacur. Dah selamat satu orang daripada buat maksiat. Kamu bagi harta kamu pada pencuri. Malam tu dia tak jadi mencuri. Dah dua orang selamat daripada melakukan maksiat. Kamu bagi harta kamu pada orang kaya. Orang kaya tu pun dapat hidayah. Orang kaya tu kata apa? Aku yang kaya macam ni pun orang bagi sedekah. Malulah. Dari start pada hari tu dia pula bagi sedekah orang. Jadi
Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan dia. Allah Subhanahu wa taala bagi balasan kepadanya. Walaupun bagi pada seolah-olah nampak macam bagi pada tangan yang salah. Nampak macam bagi pada tangan yang salah. Tapi pahala dia tetap Allah Ta'ala bagi. Tak kena nak cerita dengan pelajaran kita ni. Tapi pedoman dia tetap ada. Amal insyaAllah. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka. Dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala beritahu mafhum dia. Wahai hamba-hambaku, ini amalan-amalan yang telah kamu lakukan. Ini amalan-amalan yang telah kamu lakukan. Dan aku telah uhsiha iyyakum. Aku telah sempurnakan kiraannya, hisab dia untuk kamu. Maka barang siapa dengan amalan dia tersebut, dia mendapat kebaikan. Maka hendaklah dia bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dengan amalan tersebut menyebabkan dia mendapat kebinasaan, mendapat kerugian, mendapat kesiksaan, maka Allah Ta'ala pesan, fala talumanna illa nafsan. Maka janganlah kamu cela orang lain, melainkan diri kamu sendiri. Kalau nak cela, nak marah, nak cakap apa pun, jangan cakap korang. Marahlah pada diri kita sendiri. Kita yang buat salah. Sebab tu, apabila kita buat pahala, buat amalan yang soleh, yang baik, maka Allah Ta'ala akan bagi pahala, bagi ganjaran, bagi syurga. Apabila amalan kita bagi buruk, maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dosa, bagi azab, masuk dalam neraka. Apa pun, kalau kebaikan yang kita dapat, kita puji Allah. Kalau keburukan yang kita dapat, kita jangan cela, jangan marah orang lain. Kita nak cela, marahlah pada diri kita. Dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya, mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyikan oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu, Allah Ta'ala mengetahui mata-mata yang melakukan khianat. Apakah pengkhianatan yang dilakukan oleh mata? Ya, dia tak pandang orang tu. Aurat tu lalu depan mata tu, dia tak tengok macam ni. Dia tak tengok sikit macam ni. Dia pusing sikit ekor mata dia. Dia tengok pakai ujung mata. Konon-kononnya macam orang yang jaga. Konon-kononnya macam orang yang taat. Tapi rupanya ada ujung mata dia melekat, ujung mata tengok semua. Ada juga. Itu satu maksud kha'inatul a'yun. Mata yang melakukan khianat. Maknanya dia nampak perkara tu. Dia tak tengok. Tak pandang gitu straight. Dia pusing tepi sikit. Ekor mata dia. Dia tengok pakai ekor mata dia. Itu maksud kha'inatul a'yun. Ataupun dia tengok kemewahan, kesenangan harta, kehidupan kawan dia, saudara dia. Secara zahirnya nampak mata dia, dia tengok tu keadaan dia menzahirkan rasa suka. Dia menzahirkan rasa suka dia pada kesenangan orang tu. Tapi dalam hati dia, dengan pandangan mata dia tu, ada rasa sakit hati. Itu antara maksud kha'inatul a'yun. Dan Allah Ta'ala juga, wa ma tukhfis sudur. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang disembunyikan, oleh dalam dada-dada, oleh dada-dada. Maksudnya, bisikan-bisikan, keinginan-keinginan kita sama ada untuk melakukan ketaatan, kebaikan, ataupun kemaksiatan. Kesemuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazra ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis.
Faman tarakaha azaqahullahu ta'ala ta'ama ibadatin tasurruhu. Bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat yang menyukakan ia akan dia. Nabi SAW beritahu, sesungguhnya pandangan memandang kepada tempat-tempat yang elok daripada tubuh badan satu orang wanita. Kalau saya nak cerita, semua orang pandai belaka dah. Ni tuan-tuan semua faham sendirilah. Dia sebut tempat-tempat yang elok pada tubuh badan wanita. Itulah kat mana pun. Semua pandangan tersebut. Bukan pandang seluruh tubuh. Pandang pada selalu salah satu je. Pandang pada salah satu. Baru salah satu. Ini kan pula kalau pada perempuan tu 3-4 tempat yang sedap pandang. Semuanya dia tengok belaka. Maka setiap satu daripadanya adalah salah satu daripada anak panah syaitan yang beracun. Anak panah yang beracun. Racun kat mana? Dia tak membinasakan nyawa kita. Dia tak membinasakan nyawa kita. Dan dia juga tak membinasakan tubuh badan kita. Tapi dia membinasakan amalan. Membinasakan kehidupan akhirat kita. Dan dia punya kebinasaan ini serta-merta. Serta-merta. Kena terus terkesan. Terus rosak. Jadi, apa Nabi beritahu? Maka, barang siapa yang dapat menjaga, barang siapa yang dapat meninggalkan perbuatan tersebut itu, perbuatan memandang kepada mahasinil mar'ah. Memandang kepada mahasinil mar'ah. Siapa yang dapat meninggalkan perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasakan, akan beri kepada orang tersebut kesedapan dalam melakukan ibadat. Sebenarnya, orang yang betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dia betul-betul suci dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dapat merasakan kelazatan dalam melakukan ibadat tersebut. Sebab tu kita tengok orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka boleh baca Al-Quran banyak-banyak. Kita nak baca banyak-banyak, nak baca, ingin nak baca macam dia. Tapi tak boleh, kenapa? Kita tak dapat rasa lagi kelazatan dia. Kenapa orang boleh bangun berdiri sepanjang-panjang malam? Sebab dia dah rasa kenikmatan berdiri sepanjang malam tersebut. Kenapa orang boleh berpuasa tanpa miss? Kalau kata istiqamah, Isnin Khamis dia puasa. Tak ada, tak pernah tinggal. Puluh tahun dah buat. Kenapa? Dia dah rasa kenikmatan dalam melakukan amalan tersebut. Dan kita pun nak dapatkan kenikmatan dalam melakukan ketaatan, kita tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Maksiat ni merosakkan ni, mengganggu ketaatan, kesedapan ni. Dan larangan ni, pesanan ini, Nabi SAW sebut, Innan nazra ila mahasinil mar'ah. Sesungguhnya memandang kepada mahasinil mar'ah. Seolah-olah larangan ni hanya untuk lelaki je. Tak, seolah-olah hanya larangan ni untuk lelaki je. Untuk perempuan tak kena. Hanya perempuan boleh dah tengok. Tak, sama je. Sama je. Perempuan pun sama je. Maksudnya kalau dia tengok pada lelaki, tubuh badan lelaki yang mana dia berasa seronok tengok. Dia berasa seronok, membakar keinginan nafsu dia.
Maka samalah, kesan dia sama je. Itu adalah racun, panah beracun daripada syaitan, iblis laknatullah. Jadi tak kira lelaki, baik lelaki mahupun perempuan, dua-dua kena jaga. Dua-dua kena jaga. Lelaki kena jaga daripada mahasinil mar'ah dan perempuan kena jaga daripada mahasinil rijal. Bukan bila dalam hadis Nabi sebut mahasinil mar'ah maka perempuan boleh pandang tempat lelaki. Tak, sama je. Larangan ini sama sahaja. Cumanya di zaman Nabi SAW, sewaktu Nabi melafazkan hadis ni, depan mata Nabi lelaki je ada. Sebab tu Nabi guna lafaz ni. Dan waktu tu ke, wanita-wanita yang tak jaga ni memang bukan orang beriman. Orang beriman, wanita beriman, memang mereka akan jaga aurat, akan jaga pandangan diri. Menceritakan akan hadis ini oleh Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Yang beritahu hadis ini riwayat Imam Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan hukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Imam Hakim beritahu hadis ini sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli adama, likulli bani adama hazzuhu minaz zina, fal aynani tazniyani wa zinahuma an-nazru, wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu, wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu, wal famu yazni wa zinahu taqbil, wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalika al-farju aw yukazzibuhu." Artinya, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Dan bermula-mula itu berzina ia, dan zinanya mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia akan dia, dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Menceritakan akan hadis ini oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Nabi SAW beritahu sesungguhnya pada setiap bahagian anggota badan anak Adam ni ada bahagian daripada zina. Ada bahagian daripada zina. Sekalipun dia belum berzina, dia tak berzina, tapi anggota badan dia ni dah terkena dosa zina. Kedua matanya berzina. Kedua matanya berzina. Apa zina mata? Memandang kepada yang diharamkan. Dia tak berzina, tapi mata dia memandang kepada perkara yang diharam, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka mata dia dapat dosa zina. Mata dia dapat dosa zina. Kedua tangan dia berzina. Kedua tangannya berzina. Apa zina tangan? Dia kat sini sebut menampar. Dia nak kata-kata nampak, kita sentuh, pegang benda semua. Yang diharamkan. Dia pegang tangan perempuan dengan sengaja, tanpa sebab ataupun dia lalu kat sebelah wanita ajnabi,
saja kita tepuk bahu orang tu. Tak ada sebab, tak ada, saja. Geram dia tu je. Kalau kata tampar nyamuk atas je logiknya. Tak ada benda. Maka itu pun telah menyebabkan dia dapat dosa zina. Dia tak berzina lagi. Tapi tangan dia menyentuh perkara yang diharamkan oleh syarak. Maka dia telah pun mendapat dosa zina. Kaki dia dapat dosa, kakinya pun berzina. Apa? Macam mana cara? Berjalan kepada tempat yang diharamkan. Tempat yang menjadi sumber, punca fitnah. Boleh menyebab tempat tu memang kebiasaannya zina berlaku di situ. Zina berlaku di situ. Dan tempat tu memang tak dibenarkan pergi pun. Contoh di rumah pelacuran. Memang tak ada. Memang tempat tu tempat zina dan kita dilarang pergi tempat macam tu. Ataupun pergi kelab-kelab malam. Dia tak berzina lagi. Tapi kaki dia melangkah ke situ. Kakinya melangkah ke situ. Maka dia dah dapat dosa zina. Kaki dia dah dapat dosa zina. Mulutnya. Dia tak berzina lagi. Tapi mulut dia cium. Apa tu? Orang yang diharamkan daripada dia mencium ni. Maka mulut dia dapat dosa zina. Dan hatinya bercita-cita. Hatinya bercita-cita untuk melakukan zina. Hatinya bercita-cita untuk melakukan zina. Maka itu dosa hati. Dosa hati. Tinggal last sekali kemaluan. Kemaluan ni sama ada nak membenarkan semua perkara ni tadi ataupun nak mendustakan. Kalau memang kemaluan dia membenarkan, maksud kemaluan dia melakukan zina, maka dia memang dapat dosa zina. Full dapat dosa zina penuh. Tapi kalau kemaluan dia mendustakan, maka dosa zina tu terdapat. Anggota badan tu. Bahagian daripada zina. Dan dalam hadis ni, pengarang beritahu kepada kita, punca zina sebenarnya adalah mata. Punca zina faraj sebenarnya adalah zina mata. Pada mata kita tengok. Mata ni tengok dulu. Masuk ke hati. Hati bercita-cita nak buat zina. Maka tangan mula bergerak. Memang tak sentuh perempuan tu. Tak sentuh orang tu. Tapi gerakan tangan dia, kaki dia ke arah merealisasikan perkara tersebut. Itu pun jadi asbab punca dia dapat anggota badan dapat dosa zina. Sampailah faraj dia melakukan zina. Maka waktu tu memang dapat dosa kerana melakukan zina. Kalau dia tak berzina, anggota dia dapat dosa apa? Dosa bahagian anggota badan, dosa tangan je. Tangan dosa. Buat benda salah. Kaki berjalan ke arah yang salah. Kita dapat dosa zina sepenuhnya. Dapat dosa bahagian kecil-kecil sikit-sikit je. Tapi itu pun sebenarnya adalah satu dosa. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala larang kita daripada melakukan maksiat, wala tasrik, wala yaznin. Allah sebut jangan mencuri, jangan minum arak, jangan derhaka kepada kedua bapa. Dalam surah Al-Isra ada 7-8 dosa Allah tersebut tersusun. Semua ni Allah Ta'ala sebut jangan buat. Tapi zina Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Hak lain jangan buat. Tapi zina Allah Ta'ala sebut jangan kamu hampiri zina. Hampir pada zina pun tak boleh. Apa maksud hampir pada zina? Mata kita tengok, tangan kita buat, kaki kita melangkah, hati kita bercita. Semua ni usaha ke arah menyebabkan berlakunya zina. Allah Ta'ala suruh pelihara pada awal lagi. Semua ni kita kena jaga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang berzakarahkan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada saya dan kita semua. Kita dapat amal semoga insya-Allah.